Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Kita tengok harga jualan kasih Johor. Kalau awak zoom, tengok harga dia. Adakah dia mahal ke murah? Tengok sotong Saya sebenarnya nak beli juga kasih Johor ni. Masalahnya jauh kan. Umur saya 80. Saya apabila tunggu jauh gini macam nak balik pun ada, nak pergi pun ada. Kan? Ini Ulu Tiram. Ulu Tiram dekat sekolah Cina Bandar Ulu Tiram. Ada jualan kasih Johor lah. Terima kasih join. Ni orang yang beli telur semua. Orang ada beli telur, beli apa. Kasih Johor murah sebenarnya, tapi tak tahulah harga ikan. Saya kurang pasti harga ikan. Beratur ni, dah lama dah beratur dah. Tengok berapa panjang. Tengok panjang dia. Ni dekat sekolah Cina. Sebenarnya kalau ikut jualan Johor ni murah dia kasih saya telur. Telur 1 papan. Lepas tu dia kasih minyak. Kalau tak salah saya 2 kilo minyak. Dan juga ayam seekor RM15. Tapi saya tak tahulah. Yes, Abang Ahmed. Selamat datang. Tengah panas ni. Kau tengok matahari tengah panas ni. Betul tengah panas. Tengok. Masih ramai lagi kat belakang ni. Kalau you tengok kat belakang ni masih ramai lagi. Tak tahu nak tiba kat sana bila saya tak tahu. Tak pastilah. Kan? Saya masih menunggu lagi. Sampai kalau kita penat, kita boleh minum air kat sana tu. Kalau you tengok kat sana ada air kan. Sekarang saya tengah live dekat sekolah Cina Ulu Tiram. Di sini ada jual kasih Johor. Ya, saya tengah berjalan ni. Sambil tu awak tengok berapa lama saya akan tunggu tiba kat sana. Tengok dia. Ini orang semua dah belilah. Ada yang dah beli. Rasa saya ayam tak ada kot. Dah habis lah. Tak salah saya. Tengok dia orang tak bawa ayam. Bawa telur je. Telur, minyak. Nanti saya try macam mana. Dek. Telur je ke? Minyak ada Ayam ada tak? Oh, ayam ada. Banyak lagi ayam tak? Minta maaf, ini saya live tau. Banyak Okey, terima kasih. Tadi saya tanya. Saya cubalah tanya kan. Tadi saya tengok ayam macam dah habis. Tapi dia kata masih ada, tak apalah, kita tengoklah. Ramai lagi kat sini dah. Nampaknya bagus. Alhamdulillah semua bangsa ada.
Oh, terima kasih. Join je. Memang jual di Ulu Tiram. Sekolah Cina Ulu Tiram. Dekat je, dekat bandar betul-betul. Ya. Ya. Dah lah dekat lah. Okey jugalah dekat. Okey lah, ramai jugalah. Alhamdulillah lah. Tengok orang bawa telur. Telur banyaknya. Tak tahu berapa banyak boleh kita boleh beli. You tengok kat belakang ni ramai lagi. Kalau you tengok kat belakang ni ramai lagi. Secara langsung saya pun nak beli juga. Sebenarnya saya pun nak beli juga ni. Itulah. Masa tunggulah kan. Banyak betul je orang beli. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Saya dah dekat dah. Dah dekat lah nampaknya. Barang dekat lah tapi beratur dia jauh. Masih jauh lagi. Roti apa? Sebenarnya satu orang dapat satu je. Satu orang dapat satu. Tak tahu lah. Sambil saya live ni, sambil saya jalan-jalan tengok banyak. Alhamdulillah lah banyak. Kat mana ni? Ini dekat Ulu Tiram. Sekolah Cina Ulu Tiram. Kat bandar, betul-betul bandar. Bandar Ulu Tiram. Dekat sekolah Cina lah. Memang tempat ni memang elok lah. Kawasan dia elok. Parking senang. Parking senang. Selamat datang. Okey, banyak join. Alhamdulillah. Ramai join saya. Ini kat Ulu Tiram. Kalau you tengok. Tapi masih ramai lagi lah. Kalau you tengok kat belakang tu masih ramai lagi. Ramai lagi sedang menunggu. Ni kat belakang saya lah. Kat depan saya. Ni depan saya. Saya. Terima kasih banyak nak join. Alhamdulillah. Banyak join saya. Ya betul kat Ulu Tiram. Ulu Tiram, sekolah Cina Ulu Tiram. Ya betul. Tengok. Sekolah Cina Ulu Tiram. Dengan harga, dengan bayaran satu telur, satu papan telur 30 biji, satu papan telur kita dapat minyak 2 kilo kalau tak salah saya. Lepas tu ayam seekor RM15, murah tu merah ni.
Okey, tengok kat belakang saya ni. Ramai lagi. Ramai kat belakang ni. Ni saya tanya orang belakang saya ni, dia duduk mana? Cik, duduk mana, Cik? Dekat belakang? Bestari. Oh, Bistari. Bistari. Bistari datang sini. Jauh juga, boleh tahan juga. So, ini padang basketball lah. Taman basketball. Ramai. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Yati join. Kak Nun, Anam, Narul, Alhamdulillah join. Saya tak duduk statik. Saya berjalan nak ambil yang nak belilah. Nak beli juga. Ya Yati, ada apa-apa nak cakap? Hai Yati. Ibu Ana. Selamat datang. Sarip Saleh. Assalamualaikum. Minta maaf lah bergegas sikit pasal saya sedang jalan ni kan. Oh, Fitri ya, Fitri. Tengok, tengok berapa. Ni yang belakang ni Fitri. Yang depan ni, ni dia sedang beli. Ya, Fitri. Miss Sweet, terima kasih. Siti, selamat datang. Rosna. Miss Sweet. Aduh, tadi tak berapa ramai ni, makin ramai nampaknya. Kalau you tengok kat belakang tu, you tengok berapa ramai yang menunggu lagi. Nak tiba sini tak tahu bila. Saya dah dekat Alhamdulillah lah. Tengok belakang saya. Ini belakang saya ni. Belakang saya. Ramai. Yalah. Ya, harga pemurah memang patutlah kita datang kan. Harga murah. Terima kasih Kerajaan Johor. Terima kasih Kerajaan Johor. Terima kasih pada Menteri Besar Johor dapat membantu kami sebagai rakyat biasa. Dengan pendapatan kami di poti ni, memang perlulah benda-benda macam ni. Memang sangat-sangat perlu. Okay. Tengok yang belakang tu. Itu tempat bayaran dia kalau tak salah saya. Okey, kita tunggu apa yang kita boleh dapat. Dan kat situ tempat pembayaran, lepas tu kat situ mungkin minyak, kat situ yang kita perlu. Ramai. Oh, ramai. Ya, Zarina ya. Selamat datang Sukiyana, Rosni. Safiq, Alhamdulillah ramai join.
Alhamdulillah ramai Johaina. Ni saya dah dekat nak tiba ni. Jangan skip kerana ini dah dekat nak tiba ni. Kan? Kat belakang saya tengok. Yes, PS. Sapi, Lina. Okey, selamat datang. Liza, selamat datang Liza. Alhamdulillah ramai. Ramai join, Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Ini tim korban Adam. Ini Cik Adam ni. Ini Cik Adam ni, kawan baik saya ni. Kan? Okey, terima kasih. Ni saya nak bayar ni. Ini tempat bayaran dia. Oh, boleh pakai tu Boleh. Tengok, kalau you nak beli, you boleh pakai QR. Ribu ni. Alhamdulillah. Oh, besok ada. Besok memang ada lah. Ni saya. Baik. Ni orang dia. Kalau you nak tengok. Ni tengah live ni. Terima kasih. Tengok ni. Tinggal ni. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Ni. Ni orang dia. Terima kasih. Dia pun cakap terima kasih. Ramai ni ribu tengok. Alhamdulillah. Dapat ni. Ya Allah, macam mana saya nak buat tengah live ni. Okey dah. Kat mana saya nak bawa? Tunggu sekejap. Okey, you tunggu. Satu lagi satu biar saya angkat. Dua Saya letak sini dululah. Habis live. Ni saya tengoklah. Ni saya dah dapat dah. Saya dah dapat ni telur, minyak dengan ayam. Okey, alhamdulillah lah. Sementara itu saya letak sini dulu barang. Saya buat live. Alhamdulillah. Tengok baik-baik orang sini. Dia bagi saya tempat isi. Alhamdulillah. Tengok, saya dah masukkan dalam ni. Tengok orang ramai. Boleh ambil Dah ambil tadi. Ni tempat orang jual telur. Alhamdulillah. Okey, selamat datang Kak Ida, Halimah, Nisa. Baru masuk Saya dah lama, sejam dah. Satu lori ni je Satu lori Oh, habis ramai ni, alhamdulillah lah. Tak boleh lepas je lembik bang. Dah. Ni ada kosong. Okey, minta maaf lah, gelap lah sikit. Sayang tu tak ambil masa. Telur banyak lagi. Nampaknya banyak lagi barang. Okay. Oh, banyak lagi Cik Adam Cik Adam, banyak lagi masih banyak lah. 2,000 bungkus sekali. Semua sekali 2,000 bungkus. Untuk orang Kampung Baru Piramid. Kampung Baru Piramid 2,000 kan. Besok dekat Dewan Negeri. Besok kat mana? Besok kat Dewan Negeri.
Oh, 2,000 pack lagi besok. oh, untuk nyari 2,000 pack. Alhamdulillah lah. Apa yang saya tahu kat dalam ini hari je jualan adalah 2,000 pack. Betul. Menjual minyak, ayam dan telur secara langsung. Jom beli sekarang, betul. Terima kasih, Ai. Robia datang, Robia. Masih banyak lagi. Dekat sekolah Cina. Ulu Tiram. Okeylah, itu sajalah. Saya nak end live ni. Jadi terima kasih semua sekali. Semoga panjang umur, murah rezeki. Kalau nak beli besok pun ada, lusa pun ada. Dia sentiasa ada lah. Terima kasih Kerajaan Johor, terima kasih Menteri Besar. Terima kasih pada petugas-petugas yang menjalankan tugas dengan baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ada apa-apa nak cakap? Tuan yang macam mana? Telur tinggal sikit lah dia kata. Dia kata lambat tinggal. Okey, Rabi, saya nak keluar baru awak masuk. Amira, terima kasih. Muazzin, terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jika ada kesalahan ucapan saya minta maaf lah. Kan, saya nak end live ni. Saya minta maaf betul-betul kalau ada kesalahan saya. Saya pun umur dah 80. Jadi selalu tersasul lah. Biasalah tersasul. Okey, Assalamualaikum. Okey, saya end live sekarang. Ya, ada alamat. Nak live orang tanya. Ya, banyak lagi. Telur semua banyak-banyak lah. Banyak lagi, datanglah. Nur, you baru join. Alamak, saya nak. Okey, terima kasih banyak. Okey, Assalamualaikum. Salah nanti dapat telur je. Dia orang kata. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana join saya.